ustaz rapat baru. Apa makna ustaz? Mursyid. Bukan mursyid ini, mursyid dengan D lah sepatutnya. Arsyada yursyidu. Nah, makna irsyad bahawa mursyidun. Irsyad ni maknanya menunjuk orang kepada kebaikan. Jadi guru mursyid, ustaz mursyid, guru ustaz yang tunjuk orang pada benda baik. Bukan ustaz cari makan guru sekadar nak khabar, nak cari nak lepas laung dia. Itu tidak mursyid. Nah, dia mari khabar kan ni tugas dia mari khabar situ. Nah, sampai masa kursus sejam erti lah. Nah, boleh 15 orang laung 40 ya. Nah, lepas tu luar ni dia tak ada go murid-murid dia nak jadi apa satu pun tak ada hal lagi dia. Nah, mana mursyid ni bukan dalam mengajar saja, bahkan kehidupan keseluruhannya dia memberi ingat kepada murid-muridnya. Menunjuk kepada perkara yang betul. Itu panggil mursyid. Hak setengah pula dia kata mursyid ni wali bukan. Ada pula kata mursyid ni, guru mursyid ni dia boleh jalan atas air. Itu bukan mursyid, itu spider. Faham? Tak boleh laba tu. Faham? Mursyid ni maknanya di luar pun dia pesan juga. Di mana-mana. Dia bukan setepat mari gitu saja sekadar nak khabar saja tugas dia. Lepas tu pas pada tu ada hal lah. Mursyid ni luar daripada waktu mengajar pun dia masih lagi bimbang kepada murid-muridnya. Nak cenderung kepada dunia, susah hati sok mau tengok. Itu mursyid.